Hui, padu teruk dah helmet ARC XRS collab dengan Star Wars ni guys. Dah sampai dah. Memang padu lah design dia. Alright. And jadi sebelum ni aku dah review helmet ni masa dekat Maib hari tu ada ARC ada buka boot hari tu, dan hari ni dia dah sampai dan aku dah test ride dengan helmet ni. Memang sesedap rasa, very smooth kan. Dia punya ventilation dia memang cantik. Dia punya helmet ni very lightweight, tak lenguhkan leher, dan lagi satu span dalam dia ni pun sesedap rasa guys. Aku dah try. Dia datang dengan visor yang cukup clear. Tu aku dah pakai. Sedap rasa. Dia datang dengan D-ring kat sini, lebih safety lah kan. Lebih safety dan confident lah. Lepas tu dia ada button dekat dalam ni. Okay. Dan dia ada sun visor juga. Okay. Sejuk lah mata kita kan. Lagi satu dia datang dengan visor yang cukup clear. Jernih je guys. Okay. Ringan pun ringan kan. Sedap, memang sedap lah ya. Dia yang penting tu bila kita ride dalam kelajuan tinggi, dia punya sound tu tak bising sangat. So bila kita tutup ruang udara ni lagi senyap kan. Bila kita buka ni adalah bunyi angin tu sikit pasal dia nak dapatkan airflow yang cantik kan. Tapi tak adalah bising sangat. Just nice je. Siri ARC ni dah ada dekat market Sebelum ni kalau kita tengok ARC Race ke kan, memang meletup dekat market kan. Memang ramai yang pakai helmet tu kan. Tengok geng-geng SBK pun memang suka kan helmet daripada ARC ni, especially Race lah kan, sebab dia punya aerodynamic. Dan sekarang dia dah keluarkan yang lebih premium, lebih padu. Yang ni dia guys harga dia dalam 300 lebih lah juga Nanti korang check lah harga dia berapa Aku rasa berbaloi lah aku tangkap helmet ni. Puas hati lah kan. Dan korang dah rembat ke belum? Kalau belum, kena segera sebab dia limited edition. Jadi apa-apa korang komen dekat bawah.